Telur baru ni. Panas lagi. Nampak tak? Ya Allah. Bentuk dia tak sempurna. Tapi kulit dia kerah. Sisa makanan hari ni. Ada nasi, ada kulit buah langsat, oh jatuh. Hai, selamat datang. Aku belayam. Oh, telur hari ni. Kemarin tak ada telur. Selepas yang biawak masuk mengangkak-angkak dalam ni hari tu ni, yang banyak kesan ekor biawak tu, tak ada telur. Nampak tak? Sana. Telur baru ni. Panas lagi. Nampak tak? Ya Allah. Bentuk dia tak sempurna. Tapi kulit dia kerah. Cengkerang dia kerah. Tapi bentuk dia tak sempurna. Menggerutu. Tak form dengan elok. Tapi boleh makan selalunya. Oh. No. Oh, ini aku tak suka. Ini telur pecah. Aduh. Ini mesti dia telur kat bawah ni. Lepas tu ada kawan. Dia ni. Dia ni suka makan telur. So hari ni 3 biji. Satu yang malform macam ni. Satu telur abu yang kulit lembut. Satu lagi pecah. Yang tu elok tapi pecah. Selalunya telur yang colour coklat macam tu, telur dia ni tau. Telur dia warna coklat ni, yang ni. Telur dia warna coklat dan dia selalu bertelur dekat bawah. Bunyi burung terkukuk. Ada peminat terkukuk tak dekat sini? Ni masing-masing dah kenyang. Grooming lah, grooming diri sendiri. Ada yang dah kenyang, dah tidur ataupun tu. Nap pukul 10. Untuk perbezaan telur. Ini telur yang normal size. Mungkin kalau tengok ni size B lah kot. Ini telur 2 hari lepas kalau tak silap ni. Memanjang lonjong macam ni. Selalunya kalau telur macam ni, telur kuning dia ada 2. Dan ini telur hari ni.
Telur ayam ambil tak saat ni. Cuk. Trip kedua. Hari ni pukul 12. Alhamdulillah ada sebiji lagi. Telur baru juga ni. Sebab suam lagi. Aku nak kena cuci dah. Sarang ni. Tempat telur ni. Nampak tak? Bawah dia berhabuk. Bila berhabuk macam tu, bila ayam telur, ayam akan telur sekali dengan, bila keluar telur ni, dia akan keluar sekali dengan orang panggil bloom ataupun cecair protektif untuk telur ni. Telur ni keluar dalam keadaan basah-basah dengan cecair bloom tu lah. So, bila dia keluar basah-basah ni, kena dekat habuk-habuk dekat dalam tempat bertelur ni, itu yang telur jadi kotor. So tengok petang nanti ataupun pagi esok macam mana. Tengok bila rajin. Ayam tengah berehat. Dia pun memang suka duduk dekat kawasan timba ayak ni. Sebab kawasan tu lembap. Ini kawasan kompos ni dia pun dah cakap. Hampir dah sampai ke sini dah. Petang nanti aku akan satukan balik. Tak boring tahu bela ayam ni. Setiap ayam ada perangai dia masing-masing. Oh, okey. Hari ni aku nak cerita pasal ranking ayam. Tengok tu, tidur. Ranking ayam. Ataupun aku tak tahu bahasa Melayu dia apa, orang panggil apa. Tapi kalau aku tengok orang putih, dia sebut packing order. Maksudnya ayam mana nombor 1 yang bos dan ayam mana yang ranking paling rendah. Hamba ke? Bukan hamba. Kiranya apa-apa pun dialah paling last dapat. Contoh makanan. Aku letak sisa makanan ke apa ke. Yang bos yang nombor 1, 2, 3 ni lah yang akan menang dulu. Yang ranking ke bawah ni, 6, 7 ni, makan sisa-sisa je. Buah asam ni, hari tu aku tunjuk. Semua muda-muda lagi kan. Allah. Ini dah start masuk isi dah ni. Bukan ada lama mana pun. Last video aku tunjuk aku makan buah asam tu bila? Seminggu lepas ke 2 minggu lepas. Aku akan kutip untuk buat jeruk buah asam. Bila dia dah besar sikit, bila dia hampir ketua, lepas tu bila dia dah tua, dah masak, aku akan kutip untuk buat asam jawa.
Trip ketiga masuk cek telur. Sekarang pukul 2. Tak ada telur tambahan. Total telur setakat pukul 2, 4 biji. Tapi satu telur abu, satu telur pecah. Ada 2 saja. Kemarin aku cuba peram daun munggai. Aku panggil daun munggai. Ataupun nama lain dia daun moringa atau daun kelor. Asalnya aku cuba bagi daun saja yang dicampur dengan dedak. Tapi dia pun macam kurang, tak makan sangat. So, aku decide untuk cuba peram. Ayam-ayam ni, dia pun suka makanan yang diperam. Tapi kalau tengok ni macam tak jadi lagi. Sebab tak banyak buih. Bau pun tak cukup masam. So, aku akan simpan sehari lagi. Tengok esok macam mana. Try bagi ayam, tengok dia pun makan ke tak. Sebab aku tengok video TikTok, dia cakap daun kelor ni, daun munggai ni bagus untuk ayam. So aku nak try bagi. Dedak gold coin 203. Aku rotate, kadang-kadang aku bagi 203, kadang-kadang aku bagi 202. Aku tengah cari cara lagi supaya ayam ni tak bagi tumpah dedak-dedak ni. Marah lah tu, ingat aku nak ambil dedak dia. Satu lagi bekas ni. Bekas ni aku letak dedak telur. Dedak khas untuk bertelur. Jadi depa pilih lah, sebab ayam ni pandai tau. Kalau aku letak, aku bisa campur dua-dua ni. Dia orang tak makan dedak tu, dia orang ni semua sisa dedak telur ni. Depa kai je turun ke bawah. Depa pilih dedak biasa je untuk makan. Disebabkan dia nombor 7, so dia kena tunggu turn. Tapi bukanlah, dia orang ni bukan kebulok. Ni makanan ada macam ni, termolok penuh saja. Makanan sentiasa ada. Cuma saja bila aku ada kat sini, semua pakai berebut nak main makan. Aku baru balik tengok kandang ayam. Sekarang pukul 6. Tak ada telur tambahan pun. Jadi telur hari ni total 4 biji sajalah. 2 biji pecah, 1 biji telur apu, 1 biji pecah, 1 yang ni, 1 yang okey, 1 yang malform ni. Aku nak try pecahkan tengok dia dalam dia okey ke tak okey. Oh. Alhamdulillah. Okey. Kulit dia, dalaman dia okey. Tapi telur putih dia kurang. Kulit dia lembut.